Ini 1 dinar public gold. Apa kita boleh buat dengan 1 dinar? Kumpul hingga ada sekeping, anda boleh buat akikah untuk anak perempuan. Akikah untuk anak lelaki perlukan 2 keping dinar. Kumpul hingga 5 keping boleh jadikan dana perkahwinan. Kumpul hingga 10 keping boleh jadikan dana umrah ataupun haji. Kumpul hingga 20 keping boleh jadikan dana kecemasan. Kumpul hingga 50 keping anda boleh jadikan sebagai dana pendidikan anak-anak. Dan kumpul hingga 150 keping anda boleh jadikan sebagai dana persaraan. 1 dinar bukan 1 gram. 1 dinar beratnya 4.25 gram. 2 cara mudah untuk anda dapatkan 1 dinar. Pertama, kalau anda ada bajet RM2,300, anda boleh buat bayaran secara online di Public Gold dan anda terus boleh dapatkan 1 dinar. Jika anda tiada bajet sebanyak RM2,300, anda boleh menyimpan di dalam akaun emas Gap sedikit demi sedikit sampai cukup 4.5 gram di akaun Gap dan anda boleh keluarkan dalam bentuk fizikal. Sejak dari zaman Rasulullah SAW, 1 dinar ini boleh beli seekor kambing. Sehingga hari ini 1 dinar di tangan saya ini tetap boleh beli seekor kambing. Jadi jom capai matlamat anda semua untuk memiliki 1 dinar ini di akaun emas Gap Public Gold. Anda boleh rujuk pin video di profil saya akan bantu dan bimbing anda untuk dapatkan 1 dinar ini. Sekian daripada saya. Assalamualaikum.